Ialah dari segi istilah. Sunat yang ditinggalkan dengan sengaja atau tidak sengaja disunatkan sujud sahwi. Mana ditampal dengan sujud sahwi, tu baru dapat markah. Sebab tu bila tinggal abah jangan tegar, boleh tu tampal sujud sahwi. Dah kalau dah sujud sahwi ustaz, no problem, no hal. Solatnya tetap sah. Kerana nama lagi sunat. Kalau orang tanya kita, apa dia sunat abah ni? Sunat abah ni sujud, benda ni duduk, benda ni tayat awal, kunut, bukan. Sunat abah ialah sunat yang ditinggalkan, maka hendaklah ditampal dengan sujud sahwi. Berbeza dengan hai'ah, yang ada 23 hai'ah ulama' kata dalam kitab. Bila kita tinggal, tidak perlu ditampal dengan sujud sahwi. Habis? Sesat tak tahu? Sesat tak? Jadi kalau kita tahu dah lah.